Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih penyelajuk acara, panel juri, Teguh Saksama dan seluruh warga Dewan Berkarisma. Assalamualaikum dan salam ceria buat semua. Hayatilah sebuah pidato cetusan minda kurniaan Allah. Rukun madani, daya cipta dan kesejahteraan. Pada hari ini, saya berbesar hati untuk berpidato tentang satu konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita di Malaysia, iaitu rukun madani. Konsep ini bukan sahaja mengenai bagaimana kita hidup berdampingan dengan aman, tetapi juga bagaimana kita dapat mencipta kehidupan yang lebih baik melalui daya cipta dan mencapai kesejahteraan untuk semua. Sidang hadirin sekalian, sebelum kita beranjak lebih jauh, ingin saya nyatakan terlebih dahulu apakah itu rukun madani. Rakan-rakan sekalian, rukun madani adalah satu prinsip kehidupan yang mengutamakan kerukunan dalam masyarakat yang berbilang kaum, serta saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Di Malaysia, yang merupakan negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik, agama dan budaya, rukun madani amat penting untuk mengekalkan kedamaian dan keharmonian. Malaysia, bumi bertuah, tanah air yang kita cintai ini terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan banyak lagi suku kaum asli yang mempunyai tradisi dan kepercayaan masing-masing. Walaupun kita berbeza-beza, kita tetap boleh hidup bersama dengan aman. Kerukunan dan saling menghormati inilah menjadi asas untuk membina masyarakat yang stabil dan damai. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kerukunan dalam rukun madani tidak hanya berkisar tentang hidup berdampingan dengan aman. Lebih daripada itu, rukun madani juga menggalakkan kita untuk mengembangkan daya cipta, iaitu kemampuan untuk berinovasi dan berkarya dalam pelbagai bidang seperti teknologi, seni, pendidikan dan banyak lagi. Daya cipta ini adalah pendorong utama kepada kemajuan sebuah bangsa. Dalam bidang pendidikan, Malaysia juga terus berusaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang menyediakan peluang untuk generasi muda yang berdaya cipta tinggi. Pelbagai inisiatif seperti kemahiran dan kurikulum yang berasaskan kreativiti dan teknologi berkembang dengan lebih baik di sekolah-sekolah. Rakan-rakan kita berpeluang untuk mengembangkan daya cipta kita melalui pelbagai mata pelajaran dan aktiviti kurikulum. Sidang hadirin sekalian, selain daya cipta, aspek yang tidak kurang penting dalam rukun madani adalah kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya merujuk kepada kekayaan material, tetapi juga kepada kualiti hidup yang merangkumi kesihatan, pendidikan yang berkualiti, peluang yang adil serta persekitaran yang selamat dan nyaman bagi setiap rakyat. Malaysia sebagai negara yang mengamalkan prinsip rukun madani berusaha untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang. Contohnya, dalam bidang kesihatan, Malaysia telah membangunkan sistem kesihatan yang baik di mana rakyat boleh mendapatkan rawatan kesihatan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Kerajaan juga terus berusaha memperbaiki kemudahan kesihatan di kawasan luar bandar agar tiada yang tertinggal. Selain itu, Malaysia juga mempunyai pelbagai program bantuan sosial untuk membantu golongan yang memerlukan. Rakan-rakan sekalian, untuk memastikan rukun madani ini dapat terwujud, kerjasama yang erat antara kerajaan, masyarakat dan sektor swasta sangat diperlukan. Ini adalah usaha bersama yang perlu diperkukuhkan. Setiap individu, tidak kira pelajar, pekerja atau warga negara, memainkan peranan penting dalam menjaga kerukunan dan mencipta inovasi untuk kesejahteraan bersama. Kita boleh mula dengan perkara-perkara kecil dalam kehidupan seharian kita, seperti saling membantu rakan yang kesulitan, menghargai perbezaan serta berusaha untuk memberi sumbangan dalam aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat. Dengan bekerja bersama-sama, kita dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan negara. Sidang hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum mengundur diri, sekali lagi saya ingin menyeru kepada rakan-rakan yang saya sayangi. Marilah kita semua berusaha untuk menjadi generasi yang membawa rukun madani dalam kehidupan kita. Kita perlu hidup dengan penuh rasa hormat dan saling bekerjasama, memanfaatkan daya cipta kita untuk kemajuan negara dan berusaha mencapai kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat.
Dengan semangat rukun madani, kita bukan sahaja dapat mencipta kedamaian, tetapi juga kemajuan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Sebagai pelajar, kita mempunyai peluang besar untuk menyumbang kepada pembangunan negara ini. Bermula dengan belajar dengan tekun, menghargai kepelbagaian dan menjaga kerukunan di dalam komuniti kita. Marilah kita tunjukkan bahawa kita adalah generasi yang tidak hanya cemerlang dalam akademik, tetapi juga bijaksana dalam tindakan penuh kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Terima kasih atas perhatian semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.